Pernah tak terfikir, apakah sebenarnya alat yang paling hebat untuk kita belajar? Hari ini, jom kita sama-sama mengembara dan meneroka dunia bahan pembelajaran yang sangat luas. Kita akan lihat macam mana semua benda, daripada sekecil-kecil daun hinggalah ke aplikasi digital yang canggih, boleh jadi kunci untuk membuka minda kita. Ini soalan cepu mais yang saya rasa semua orang pernah tanya. Tak kisahlah kita ni seorang pendidik ke, ibu bapa ke, ataupun pelajar. Macam mana ya kita nak buat proses belajar tu jadi sesuatu yang seronok, bukan setakat hafal buku je? Jawapannya, mungkin ada di sekeliling kita je selama ni. Okey, ini dia pelan perjalanan kita. Mula-mula, kita akan tengok gambaran besar dunia bahan pembelajaran. Lepas tu, kita akan gali khazanah dari alam dan juga bahan-bahan kitar semula. Kemudian, kita beralih pula ke alatan moden, kita timbang apa yang baik dan apa yang kurang. Dan akhir sekali, kita akan sama-sama belajar cara untuk membuat pilihan yang paling bijak. Dah sedia? Jom! Baiklah, kita mulakan ya. Cuba bayangkan, dunia kita ni ibarat sebuah perpustakaan atau makmal gergasi. Sebenarnya, alat untuk kita timba ilmu ada di mana-mana. Cuma, kita perlu tahu di mana nak cari dan macam mana nak gunakannya dengan berkesan. Okey, sekarang jom kita keluar sekejap. Kita masuk pula ke bilik darjah yang paling besar, paling hebat dan percuma, iaitu alam semula jadi kita sendiri. Percayalah, ia penuh dengan khazanah yang tersembunyi. Bila kita tengok hutan, air terjun, haiwan, semua ni bukan sekadar pemandangan yang cantik tau. Alam semula jadi ni sebenarnya adalah sebuah makmal hidup yang sentiasa terbuka untuk kita terokai. Ia mengajar kita dengan cara yang sangat-sangat semula jadi. Dan yang paling penting, ia mencetuskan rasa kagum dan ingin tahu dalam diri kita. Nak tahu contoh? Senang je. Ambil sekeping kayu. Dari situ kita boleh belajar tentang tekstur dan berat. Kutip daun yang warna dia lain-lain. Boleh jadi alat untuk belajar pasal kitaran musim. Batu-batu kecil tepi jaran tu pula boleh guna untuk belajar mengira. Nampak tak? Setiap objek ni sebenarnya alat bantu mengajar yang hebat. Jadi, kenapa bahan dari alam ni best sangat? Pertama, dah tentulah ia mesra alam. Kita belajar untuk hargai sumber semula jadi. Kedua, kosnya boleh kata percuma lah. Dan yang paling penting, warna dan tekstur semula jadi yang pelbagai ni memang terbukti sangat berkesan untuk tarik minat, terutamanya untuk kanak-kanak. Okey, dari alam semula jadi, sekarang kita masuk pula ke makmal ciptaan kita sendiri. Kat sini, kita akan belajar macam mana nak jadi macam ahli silap mata. Kita akan tukarkan benda yang orang anggap sampah kepada harta karun untuk pembelajaran. Biasanya, benda-benda macam ni, botol plastik, tin minuman, kotak, apa kita buat? Selalunya terus buang dalam tong sampah kan? Tapi, tunggu dulu, jangan buang lagi. Dan, cuba tengok ni. Dengan sedikit imajinasi, dengan sedikit kreativiti, bahan-bahan terbuang tadi boleh dihidupkan semula menjadi hasil kraf yang cantik ataupun jadi alat pembelajaran yang sangat-sangat berguna. Ini betul-betul membuktikan yang kreativiti boleh jumpa potensi di tempat yang kita tak sangka-sangka. Contohnya macam ni lah, kotak cardboard yang kita rasa tak berguna tu, ia boleh jadi model bangunan untuk subjek seni ataupun rumah mainan yang boleh cetuskan imajinasi. Botol plastik pula boleh jadi bekas letak pensel, malah boleh jadi alat muzik ringkas tau. Nampak tak? Satu-satunya had kat sini adalah daya kreativiti kita sendiri. Okey, cukup pasal kita semula. Jom kita lompat ke era moden pula. Kita akan lihat alat bantu pembelajaran yang memang direka khas, sama ada yang kita boleh beli kat kedai ataupun yang boleh kita akses terus dari hujung jari kita dalam dunia digital. Kalau kita tengok, sebelah sini kita ada rak buku yang penuh dengan bahan-bahan fizikal. Sebelah sana puna, sebuah bilik darjah yang serba digital dan canggih. Kedua-duanya adalah alat bantu moden. Ini menunjukkan betapa dunia pendidikan kita sentiasa berevolusi dan berkembang dari masa ke semasa. Biasanya, alat-alat moden ni kita boleh pecahkan kepada 3 kumpulan utama. Pertama, bahan-bahan asas yang dibuat manusia, macam kertas dan plastik. Kedua, produk yang dah siap dijual di pasaran, contohnya buku teks atau kit pembelajaran. Dan yang ketiga, tentulah bahan digital macam video, audio dan macam-macam perisian pendidikan.
Jadi, apa yang bagusnya bahan-bahan buatan ni? Selalunya, ia memang direka khas untuk tujuan pendidikan. Kualitinya tinggi, ia lebih tahan lasap dan sangat serbaguna. Maksudnya, ia boleh diguna berkali-kali, jadi memang berbaloi untuk jangka masa panjang. Okey, kita dah tengok macam-macam pilihan kan? Dari alam semula jadi, bahan kitar semula, sampai ke yang moden. Sekarang, dah tiba masanya untuk kita jadi lebih kritikal sikit. Jom kita buat analisis sebab hakikatnya setiap bahan ni ada kelebihan dan kekurangannya yang tersendiri. Memang betul, kelebihannya banyak. Kita ada pelbagai pilihan, ia fleksibel, boleh disesuaikan dan boleh jadi sangat interaktif. Tapi, kita kena fikir juga pasal kekurangannya. Contohnya kos. Adakah bahan tu senang nak dapat? Macam mana nak selenggara? Dan yang paling penting sekali, adakah ia selamat untuk digunakan? Dan sekarang, kita sampai ke bahagian yang paling penting, bahagian praktikal. Dengan begitu banyak pilihan depan mata, macam mana kita nak buat keputusan yang terbaik? Jangan risau, jom kita lihat satu rangka kerja yang mudah untuk bantu kita. Caranya senang je, ikut 4 langkah ni. Pertama dan paling utama, objektif. Apa sebenarnya matlamat kita? Kedua, fikirkan tentang tahap pelajar. Bahan tu mesti sesuai dengan kebolehan mereka. Ketiga, kita kena jujur dengan sumber yang kita ada dari segi bajet dan masa. Dan akhir sekali, yang paling seronok, gunakan kreativiti anda untuk buat bahan tu jadi luar biasa. Jadi, kalau ada satu je benda yang anda perlu ingat dari perbincangan kita hari ini, ingatlah yang ini. Bahan pembelajaran yang terbaik bukanlah yang paling mahal atau yang paling canggih. Sebaliknya, ia adalah bahan yang mampu mencetuskan satu perkara yang paling ajaib, iaitu rasa ingin tahu. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan atau mungkin satu cabaran kecil. Hari ini, cuba lihat sekeliling anda dengan cara yang berbeza. Apakah alat pembelajaran tersembunyi yang anda akan temui? Selamat meneroka!